Lepas tu budak kita gagal. Lepas tu sukarlah kita nak mesah bawa budak tu gagal disebabkan oleh apa. Okey, jadi itu yang kita perlu buat. Kemudian selepas kita dapat item item nanti, kita akan lihat bagaimana tindakan pembetulan yang dilakukan. Jadi kita akan lihatlah guru. Tadi kita tengok soalan, murid dan juga pendekatan dari guru. Pendekatan ini berfokus kepada guru kan. Bila pendekatan ini, dia ada beberapa perkara lah cikgu yang kena buat. Satu, dia akan pendekatan. Lepas tu apa strategi yang dia nak gunakan, betul? Strategi dia yang dia gunakan. Bila strategi nak gunakan, apa dia buat? Dia kena buat aktiviti kan. Dia akan pilih kaedah. Dia apa dia nak buat, kemudian dia akan buat apa, aktiviti apa yang dia buat. Dan bila ketiga-tiga pendekatan dia mesti pilih pendekatan. Betul. Bila pendekatan yang dipilihkan, kemudian dia akan ikut apa strategi dia, kemudian apa kaedah dia dan apa aktiviti dalam ketiga itu. Selepas dia dah gunakan ni, okay, dia kena rangkumkan kat sini tak apa bahan yang digunakan. Betul tak? Jadi bahan ni kita mesti tahulah, maknanya bahan apa? Bahan bantu belajar, bantu mengajar kan, alat bantu. Jadi ketiga-tiga. Kemudian kita akan lihat intervensi dia. Intervensi ni apa yang nak dilakukan untuk pastikan bahawa pelajar ni dapat ditingkatkan dari segala mana dia akan buat nota-nota ke, ataukah dia buat kelas-kelas apa nama panggil, kelas-kelas fokus kan. Jadi kemudian dia boleh analisis juga. Yang bila dia analisis pula, dia akan tengok juga jadi kalau contoh lepas itu pula dia boleh melihat dari segi aspek apa. Okey, kita akan lihat dari segi jurang. Okey. So, bila di jurang ni dia boleh lihat beberapa perkara tentang jurang. Jurang ni luas sebenarnya. Biasanya kita cakap tentang apa? Jantina saja kan. Jurang ni luas. Satu perkara yang kita boleh buat adalah apa? Kita akan tengok tentang gender, betul? Ya. Gender. Kemudian kita boleh lihat dari segi aspek apa? Ialah aspek arah kesukaran. Nampak tak? Kita tengok berapa ramai pelajar kita yang gagal jawab arah rendah. Berapa ramai pelajar kita jawab nak tahu berapa dia punya peratus keupayaan pelajar tu dalam menjawab aras tinggi, sederhana dan rendah. Contohlah, kalau